Okey geng, selamat datang ke Transmart Otomotif. Baik, hari ni dekat workshop ramai banyak lagi kereta. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Belakang saya ni adalah sebuah Alphard AGH30 kalau nak pergi tepat lah. Customer ni datang daripada jauh ni. Dia datang daripada Kedah, main daripada utara, main daripada Kedah. Dia main pasal dia punya kereta ni susah. Aku cakap biasa je. Dia datang sebab dia punya kereta ni ada masalah bunyi dalam dia punya gearbox. Bunyi berdengung dia kat, berdengung. Aku ingatkan mengaji jadi dengung. Gearbox one dia dengung kat kan. Dia hantar kereta dia ke sini, kita dah buat inspection lah. Dengung ni biasanya ada 2-3 perkara lah yang boleh menyebabkan dengung. Satu kadang disebabkan bearing tayar dia kan. Biasanya bearing tayar lah. Tapi lepas kita check dia punya bearing tayar dia okey, sihat walafiat, tak ada masalah. Jadi yang dengungnya adalah berpunca daripada bearing yang ada dalam gearbox dia. Okey, dalam gearbox sebuah Alphard AGH30 ni, dia ada beberapa bearing lah. Antaranya bearing transfer gear, bearing differential. Kemudian ada satu lagi bearing pulley. Bearing-bearing ni semua biasanya memang akan bermasalah lah bila sampai masa dia, sampai tempoh dia, jangka hayat dia akan berbunyi. Sekarang kita dah turunkan gearbox ni, kita dah keluarkan gearbox ni, dan kita akan bedah lah untuk tukar semua bearing-bearing yang ada dalam gearbox ni. Untuk menurunkan gearbox Alphard ni memang banyak kerja tuan-tuan. Hampir semua barang bawah kereta ni kena buka. Mounting gearbox pun kena buka. Silat-silat cara enjin seketul boleh jatuh. Kita nak proses gearbox ni, jadi kita buang minyak lama. Minyak lama ni pun eloklah tukar sekali sebab mungkin dah lama. Bunyi macam bearing boleh jadi juga dari benda lain. Kalau kami di sini memang ada doktor yang pakar dalam mencari bunyi. Akhir sekali, sebelum gearbox dapat diturunkan, subframe kena turun dulu. Barulah gearbox boleh turun dengan selamat. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada dalam kawasan Lembah Kelang ataupun tak kisahlah mana-mana kat Malaysia ni, kalau ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak check, nak minta check up, nak servis, nak diagnose, ataupun ada masalah dengan gearbox macam ni, nak minta kita check, boleh datang ke Transmart Otomotif Seksyen 15 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat sebab hari Jumaat kita cuti. Kalau ada sebarang masalah ataupun soalan ataupun nak minta quotation ke apa, boleh klik link di bio dan jangan lupa follow page kami Mechanic Transmission. Jumpa lagi, bye bye.